Hai semua. Selamat datang ke kuis kita hari ini. Tajuk kita ialah apakah ibu negeri-negeri di Malaysia? Malaysia mempunyai 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Setiap negeri ada ibu negerinya yang menjadi pusat pentadbiran dan kebanggaan rakyat. Cara mainnya mudah. Saya akan sebut nama negeri dan anda ada 5 saat untuk meneka ibu negerinya. Okey, mari kita mulakan. Soalan 1. Negeri Perlis. Jawapannya ialah Kangar. Soalan 2. Negeri Kedah. Jawapannya ialah Alor Setar. Soalan 3. Negeri Pulau Pinang. Jawapannya ialah Georgetown. Soalan 4. Negeri Perak. Jawapannya ialah Ipoh. Soalan 5. Negeri Selangor. Jawapannya ialah Shah Alam. Soalan 6. Negeri Sembilan. Jawapannya ialah Seremban. Soalan 7. Negeri Melaka. Jawapannya ialah Bandaraya Melaka. Soalan 8. Negeri Johor. Jawapannya ialah Johor Bahru. Soalan 9. Negeri Pahang. Jawapannya ialah Kuantan. Soalan 10. Negeri Terengganu. Jawapannya ialah Kuala Terengganu. Soalan 11. Negeri Kelantan. Jawapannya ialah Kota Baru. Soalan 12. Negeri Sabah. Jawapannya ialah Kota Kinabalu. Soalan 13. Negeri Sarawak. Jawapannya ialah Kuching. Soalan bonus 1. Wilayah persekutuan pula. Wilayah Kuala Lumpur. Jawapannya ialah Kuala Lumpur. Pusat pentadbiran ibu kota negara. Soalan bonus 2. Wilayah Putrajaya. Jawapannya ialah Putrajaya. Pusat pentadbiran kerajaan Malaysia. Soalan bonus 3. Wilayah Labuan. Jawapannya ialah Labuan. Pulau bebas cukai di Sabah. Tahniah semua. Anda sudah kenal semua ibu negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Dari Kangar hingga ke Kuching, setiap tempat ada keistimewaannya tersendiri. Kalau anda suka kuis ini, jangan lupa tekan like dan subscribe, serta kongsikan kepada rakan-rakan supaya mereka pun dapat belajar tentang Malaysia. Jumpa lagi dalam kuis seterusnya. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.